Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Selamat datang ke podcast Sera TV. Saya Nur Afia Syahirah binti Ahmad Saifuddin, host anda pada hari ini. Bersama saya ialah Ustazah Nur Hazirah binti Tahar. Selamat datang Ustazah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada adik pengacara podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga kerana menjemput Ustazah. Hari ini kita akan membincangkan tajuk yang sangat penting iaitu Ramadan, Madrasah Perubahan Diri. Ustazah, mengapa Ramadan sering disebut sebagai madrasah atau sekolah perubahan? Silakan Ustazah. Okey. Ramadan ni disebut sebagai madrasah. Madrasah ni ialah sekolah. Sekolah untuk semua umat Islam kerana Ramadan ni akan mendidik dan melatih semua jiwa orang Islam untuk mengawal emosi dan menahan lapar dan dahaga, jaga solat semasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya ada sebulan saja. Masa itulah kita nak menahan lapar dahaga, kawal emosi kita, jaga solat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu semua untuk berpuasa sebagaimana ke atas orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Tujuan utama kita puasa untuk apa, Afia? Untuk kita melatih menjadi insan yang bertakwa. Itu saja. Bagaimana kita boleh tahu bahawa Ramadan benar-benar mengubah diri kita? Silakan Ustazah. Ya, bagus soalan tu. Perubahan tu boleh kita lihat pada diri kita sendiri. Macam mana? Kita akan nampak solat kita akan lebih terjaga. Kalau subuh kita bersahur, lepas tu tak lama lepas tu dah dengar azan subuh. Masa tu kita dah jaga solat subuh kita pada awal waktu. Lidah kita juga akan lebih terkawal untuk terhindar daripada mengumpat, berkata kasar, keji-mengeji kawan kita. Okey, yang ketiga, bila kita berpuasa ni, kita akan rasa hati kita akan lebih lembut dan mudah untuk memaafkan. Dan yang keempat, kita akan lebih ringan tangan untuk bersedekah. Sebab apa? Bila kita berpuasa ni, kita akan rasa lembut sangat hati. Sebab kita dalam keadaan berpuasa. Okay. Apakah cabaran terbesar untuk mengekalkan perubahan selepas Ramadan? Silakan Ustazah. Ya, itu semua cabaran terbesar tu adalah untuk semua umat Islam, iaitu cabaran untuk kita beristiqamah. Istiqamah ni Rasulullah telah bersabda bahawa amalan yang paling Allah sukai ialah amalan yang berterusan. Walaupun sedikit amalan tu tapi berterusan, itu dipanggil istiqamah. Okey, Ramadan ni melatih kita selama sebulan, betul? Ya. Sepatutnya latihan tu memberi kesan berpanjangan, bukan hanya masa bulan puasa je kita buat. Okey. Sebagai penutup, apakah harapan Ustazah untuk kita semua? Silakan Ustazah. Ya, Alhamdulillah kita dah nak dekat habis Ramadan. Kita ni di pertengahan Ramadan, kan? Betul? 18 hari bulan Ramadan tak? Okey, jadi Ustazah berharap Ramadan kali ni akan jadi perubahan terbesar dalam hidup kita semua, insya-Allah. Dan kita jangan jadikan Ramadan ni sekadar rutin tahunan kita. Asal Ramadan kita berpuasa, habis puasa kita pun tinggal amalan-amalan baik yang lain. Jadi kita ni kena mulakan berhijrah menuju kepada kehidupan yang lebih dekat dengan Allah. Semoga selepas Syawal nanti orang sekeliling kita dapat melihat akhlak kita sendiri. Akhlak kita lebih baik daripada yang sebelum ni. Kita tidak lagi mengumpat, kita lebih banyak bersedekah dan solat kita lebih terjaga. Itu saja. Terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat menyentuh hati. Semoga Ramadan benar-benar menjadi madrasah yang membentuk kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Sekian dulu podcast Sera TV pada kali ini.
Jumpa lagi di episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.